Pernah tak tuan-puan rasa walaupun duit dalam akaun nampak banyak, tapi bila nak beli barang rasa macam tak cukup? Itu sebenarnya sebab wang fiat hilang kuasa belinya. Dengan emas, walaupun tak nampak nombor besar macam ASB, tabung haji ataupun akaun bank, emas menyimpan kuasa beli dalam jangka masa yang panjang. Contoh paling jelas tuan-puan, zaman Nabi Muhammad SAW lebih 1400 tahun yang dulu, 1 dinar emas boleh beli seekor kambing. Hari ini pun 1 dinar emas masih boleh beli seekor kambing. Harga kambing naik? Ya, tapi nilai emas ikut naik sama. Sebab itu, kita kata emas kekalkan kuasa beli. Wang kertas pula lain. Nombor mungkin sama, tapi kuasa beli dia makin menyusut ditelan inflasi. Dulu RM50 boleh beli barang penuh 1 troli. Sekarang, bak kata orang setengah troli pun belum tentu penuh. Jadi apa kesimpulannya? Kalau simpanan jangka pendek, bawah 2 tahun, simpan sahaja dalam bentuk wang fiat seperti tabung haji ataupun ASP. Tapi kalau jangka panjang, lebih 2 tahun, untuk masa depan, haji, pendidikan anak, persaraan, simpan dalam bentuk emas. Sebab emas kekalkan nilai. Bukan pasal nampak nombor besar, tapi pasal kuasa beli yang kekal. Nak mula sikit dulu. RM100 pun tuan-puan dah boleh mula menyimpan emas. Yang penting mula dulu, bukan tunggu ada duit yang banyak. Sila klik link di bio, saya bantu sebaik mungkin. Jom mulakan simpanan emas sekarang.